Kalau dia orang tu bagi nanti esok pilihan raya, bagi kamu duit ini 100, 200, 300, kamu ambil. Jangan tak ambil. Kamu ambil. So duit itu datang dari mana? Inilah punca rasuah. Projek lah. Dapat projek, orang itu dapat kickback, dapat commission, bagi balik sumbangan kepada orang itu. Lepas tu nanti bila time pilihan raya berback datang. Itu yang biasa kalau ada orang ada jawatan dalam kerajaan, bila time pilihan raya banyak beg datang. Bagi. Tapi beg itu bukan free. Kalau kamu ini tak memegang jawatan kerajaan, bukan menteri, orang bagi donation itu lain. Itu pun kamu tak boleh ada quid pro quo itu. Sebab itu saya nak buat atau pendanaan politik. Tapi kalau kamu dapat beg ini, dikala kamu itu memegang jawatan menteri ataupun lepas kita bubar parlimen, ada dia punya, dia panggil apa tu, tempoh, yelah masih ada lah kamu ni, apa ni orang kata, ada jawatan jugalah, macam itu pun tak boleh dapat beg ini. Lepas tu pergi tabur duit. So sebab itu saya nak cakap kepada para pengundi, terutama anak muda, dia orang target anak muda sebab dia orang punya pemikiran anak muda ni kononnya boleh dibeli. Bagi 100, bagi 200, bawa motor pusing-pusing, esok undi. Lepas tu kalau menang, bagi lagi 100. Dia akan buat macam itu. Ini yang saya nak bagi tahu pada anak muda. Kalau dia orang tu bagi nanti esok pilihan raya, bagi kamu duit ini 100, 200, 300, kamu ambil. Jangan tak ambil. Kamu ambil. Sebab apa kamu ambil? Itu duit kita tu. Duit yang kita bayar lebih SST, duit yang kita bayar apa ni cukai-cukai ni semua, the source of the money tu datang dari mana? Saya tak nak go specific, saya nak pergi in general lah penyakit ini. Ini penyakit in general. Kerajaan mana pun apa ke kan, benda ini, this has to stop, you know. So bila orang tu dapat duit daripada kita naikkan cukai apa semua, lepas tu diorang ni pergi spend projek berlion-lion ini, orang ni dapat, lepas tu bila time pilihan raya dia pula bawa beg ini. Beg ini pergi bagi duit tabur. Itu sebenarnya asal duit tu adalah bukan duit free, itu duit kita, tu kita yang bayar asalnya. So bila diorang ni esok time pilihan raya, siapa-siapa lah, saya tak nak tuduh siapa-siapa tapi this has to stop. So siapa-siapa yang tabur duit ini pada kamu ambil. Sebab benda ini siapa-siapa pun tak ambil tindakan. Saya bising dulu pasal benda ni banyak kali. Orang lain buat dirt aja. So dia orang orang kata dia bagi kamu ambil sebab itu duit kamu. Tapi undi kamu jangan undi. Jangan undi siapa yang buat kerja ini. Undi siapa yang kamu nak. Duit itu kamu ambil sebab apa? Sebab itu duit kamu, bukan duit dia tu. Itu bukan duit dia orang, bukan duit beri tu. Itu duit kamu. Tapi belok esok undi, aku kata ini duit, okey lah kau nak bagi 100, bagi 200, bagi 300 ambil. Tapi undi lain. Undi ikut aspirasi kamu. Siapa yang kamu rasa boleh pergi parlimen kan, yang membawa kamu punya perjuangan. Sebab kalau tidak apa? Kalau tidak, time tu je lah dia bagi muka pada kamu setiap 5 tahun. Lepas tu selama 5 tahun dia jadi kerajaan itu, nombor 1 dia tak layan kamu. Orang muda dia kata, buat apa aku nak layan, aku dah bagi kau 300 itu lagi, engkau pula tu hutang budi dengan aku. Dia cakap macam tu. Satu. Yang kedua, pilihan raya lambat lagi, aku dah bagi dah 300. So harga diri kamu 300 saja 5 tahun. Kalau 300 5 tahun, kamu berapa dapat tu? RM60 setahun. Kalau RM60 setahun, maksudnya berapa tu? RM5 sebulan harga diri kamu. So jangan buat macam itu. Dia nak bagi, anggap itu duit kita, tapi jangan jual harga diri kita. So maksudnya kamu ambil duit itu, undi, jangan undi dia. So kalau puak-puak ini buat macam itu, sebab tambahan lagi pula kod ada toke yang macam saya cakap dulu ini, yang pegang puppet master dekat belakang ni. Ini yang dia orang kata sistem duit ni. Kan? Dia pergi lobby sana, macam mana bagi ahli politik ni semua duit dan sebagainya. Lepas tu dasar-dasar ditentukan oleh dia.
So jangan bagi orang-orang ini menang. Jangan bagi orang-orang ini menentukan untung nasib kita. Sebab kalau kamu ambil duit rasuah undi tu, lepas tu kamu undi orang itu, yang menang orang-orang yang puppet master dekat belakang ini, yang menentukan untung nasib kamu. Jual semua.